wajah penuh kelembutan, bakti dicurah setulus jiwa, kasih pendidik tiada bandingan, jasanya kekal sepanjang masa. Menjunjung kasih buat yang diraikan, Puan Kee Heng Kiau, izinkan saya membacakan sedikit biodata beliau. Dilahirkan pada 8 Oktober 1967 di Sabak Bernam, Puan Kee Heng Kiau merupakan anak ke-7 daripada 9 adik-beradik. Pada tahun 2003, beliau mendirikan rumah tangga dan dikurniakan 2 puteri kesayangan, penyejuk hati dan pelengkap bahagia. Ilmu itu pelita kehidupan, penunjuk jalan dalam kegelapan. Menyedari hakikat ini, keluarga beliau sentiasa memastikan pendidikan yang terbaik buatnya. Langkah pendidikan bermula di SJKC Poichneh, lalu meneruskan perjuangan ke SMK Munshi Abdullah dan seterusnya SMK Sultan Abdul Aziz serta SMK Horli Methodist di Teluk Intan. Minat yang mendalam dalam dunia ilmu membawa beliau ke Maktab Perguruan Teknik sebelum melanjutkan pengajian ke Universiti Kebangsaan Malaysia meraih ijazah sarjana muda pengurusan. Jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Begitulah perjalanan kerjaya beliau yang penuh kesungguhan. Kerjaya pendidik bermula jauh di bumi Sabah di SMK St. John Beaufort. Seterusnya, kembali ke Perak di SMK Horli Methodist, kemudian berhijrah ke Kuala Lumpur menabur bakti di SMK Seri Pantai. Di sinilah beliau dipertanggungjawabkan sebagai Ketua Panitia Sains Rumah Tangga dan Setiausaha PBS. Akhirnya, pada tahun 2015, Puan Kee Heng Kiau tiba di sekolah yang kita kasihi, SMK Bukit Bandaraya. Di sinilah beliau menyumbang tenaga dan idea hingga ke detik terakhir sebelum persaraan. Di bilik darjah, gelak tawa anak murid menjadi penawar. Di bilik guru, kerjasama rakan sejawat menjadi penguat semangat. Mesyuarat, program dan pelbagai aktiviti sekolah menjadi memori yang tidak ternilai. Setiap pengorbanan tidak pernah sia-sia. Hasil dedikasi dan komitmen beliau, budi dan jasa beliau diiktiraf dengan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2009 dan 2017. Namun, lebih daripada itu, senyuman anak murid yang berjaya adalah anugerah yang paling bermakna buat seorang pendidik sejati. Kini, setelah lebih 3 dekad menabur ilmu, tibalah masa untuk berehat, meninggalkan amanah dengan penuh kesyukuran dan melangkah ke alam persaraan dengan hati yang tenang dan jiwa yang bahagia. Puan Kee Heng Kiau, jasamu terpahat di hati kami. Warga SMK Bukit Bandaraya mengucapkan jutaan terima kasih atas setiap titik peluh, setiap nasihat dan setiap kasih sayang yang dicurahkan. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Akhir kalam penyudah kata, moga bahagia. Saya mewakili seluruh warga SMK Bukit Bandaraya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Kee atas segala khidmat bakti di SMK Bukit Bandaraya selama ini. Mengenali Puan Kee sebagai seorang yang sangat berdedikasi, sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya terhadap semua tugasan yang diberikan kepada beliau. Untuk Puan Kee, saya harap pasaran ini akan memberi lebih ruang masa untuk menghabiskan masa bersama keluarga tercinta, melakukan perkara-perkara yang mungkin tertangguh selama ini. Jangan lupakan kami Puan Kee. Semoga Puan Kee sentiasa sihat, dan sentiasa kita dapat berhubung baik, mengekalkan persahabatan yang terjalin selama ini. Bye Puan Kee. We love you. Puan Kee, saya mengucapkan selamat bersara. Mudah-mudahan Puan Kee sentiasa sihat dan bahagia bersama keluarga. Bye-bye Puan Kee. Bye-bye. Puan Kee, akhirnya tak perlu tampil lagi. Persaraan ini ibarat uninstall app kerja. Tapi kenangan jangan delete tau. Semoga lebih banyak masa untuk shopping di Shopee. Terima kasih atas segalanya. Selamat bersara Puan Kee. Di halaman sekolah tercipta cerita Puan Kee setia menabur jasa bersama guru, murid dan warga. Ilmu diberi, budi dibawa. Tahun berganti tanpa jemu, langkah Puan Kee bagaikan ibu. Setiap kerja penuh bersatu,
menjadi teladan sepanjang waktu. Kini tiba masa berehat seketika, menutup tirai dengan bahagia. Doa kami iringi langkah mulia, moga sihat, tenang dan sejahtera. Selamat bersara Puan Ki. Kami, Kelab Guru dan staf SMK Bukit Bandaraya mengucapkan Selamat bersara Puan Ki. We love you. Bye. Mengucapkan selamat bersara kepada Puan Ki. Selamat bersara Puan Ki. Selamat Puan Ki. Kami dari Bidang Tembok ingin mengucapkan selamat bersara Puan Ki. We love you. Bye Puan Ki. Selamat bersara Puan Ki. Kami ucapkan selamat bersara Puan Ki. 谢谢老师。Hi Puan Ki. Hi, thank you very much Puan Ki, and happy retirement day, and thanks a lot for being with us throughout the year and helping us and guiding us so far, and really going what to say, you were there for us for whenever we need you, so it's blessed for me, or for us, it was a bless for us to having you with us. Terima kasih Puan Ki kerana selama ini membimbing saya sebagai guru yang yang baik dan juga cara mengajar yang bagus. Selamat bersara, saya akan rindu Puan Ki. Okay, we will miss you Puan Ki. Bye. Kami mengucapkan selamat bersara Puan Ki. Bye.